Nak Allah Subhanahu Wa Taala suka, sayang dan cinta pada kita, buat benda ni. Korban ni bukan sekadar sembelih haiwan je. Ia adalah lambang tunduknya hati seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar, iaitu hari raya korban, yang lebih disukai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Yakni sembelih haiwan korban. Cara niat korban ni mudah je. Kita niatkan di dalam hati kita, ini adalah korbanku pada tahun ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap titisan darah yang mengalir sebelum jatuh ke tanah, Allah dah ampunkan dosa-dosa orang yang melakukan ibadah korban. Dan setiap bulu-bulu haiwan korban tu ada ganjaran pahala untuknya. Berapa banyak bulu satu ekor haiwan ni? Sebanyak bintang di langit. Jangan pandang kecil, jangan pandang remeh pada ibadah korban. Itu mungkin jadi saham yang paling berat timbangan kita ke akhirat nanti. Kalau rasa ada rezeki, jangan kita tangguh. Bantu saya share, sebarkan biar semua orang berkorban tahun ni. Nak berilmu, ingat Ustaz Kembar Hafal.